3, 2, 1. Aku tengok pacak lagi lah. Berbaki lagi 21 minit. NFP Rally Base Rally H4. Aku expect untuk dia breakout trail line ni. Tapi sekarang dia tengah reject, so kita tunggulah. Tapi target aku memang untuk aku guna account $11,000. Yang aku flip 10,000, aku dah flip jadi 11, aku dah withdraw 10. So NFP ni bagi aku risk free. Kalau aku MC, aku tak hilang duit. Here we go. M1 dah double bottom. Bismillah. Okay, ini last layer, come on boys. 6 5 4 3 Spiking. This one the spike I'm talking about. And then I just homogenate them. Spiking. 50 pip spike. Bobby. Connecting the zone. There we go. Dah close all. 125 pip. Tu profit weh. Dia bagi tambah layer kat bawah. Last that tambah layer kat bawah. 4125 pip. Kau tengok pacak lagi aku. Siapa yang claim sell? Kau tipu lah, kau close dekat shadow yang macam ni gila. Tu. Dia pacak lagi tau. Dia pacak lagi. Okay. 300 orang ni tengok aku flip ke Flip-flop. flip ke 10,000 kau tengok 150 pips. Oh my god. Sekejap je tuan. Kau tak payah trade NFP, kau keluar 50 pip. Okay. Ni ada spike shadow jap 50 pip. Kat bawah ni kita tambah layer. Kau nampak 200 pip. NFP settle. Sekali kat bio aku. NFP tak pernah kalah.